Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kedah serata-rata. Hari ini saya di hari persidangan sidang DUN hari yang kedua, yang mana pada hari pertama kemarin ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah telah pun berkenan turun untuk merasmikan dan menyampaikan titah, yang mana dalam titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat begitu menyuruh dan menjaga kepentingan rakyat selaras dengan kehendak Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB, yang mana Kedah sejahtera untuk semua. Jadi dalam intipati ucapan titah daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah tu, yang mana banyak perkara yang tuanku sentuh, yang mana yang pertama berkenaan dengan penyelesaian bersepadu masalah rakyat melalui penyelarasan pelbagai agensi. Tuanku beri penghargaan kepada MB, pastikan pentadbiran negeri berjalan dengan lancar. Jadi di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB, tuanku telah pun ucap tahniah, yang mana Yang Amat Berhormat dapat menyatu padukan semua pihak, semua kaum dalam negeri Kedah ini untuk sama-sama mengemblin tenaga dan sama-sama menjadi sebuah kerajaan untuk manfaat semua pihak. Jadi dalam titah yang lain, yang mana tuanku menitik beratkan juga masalah perkauman, yang mana tentang isu-isu yang negatif yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, tuanku telah pun menitah supaya perkara sebegini diselesaikan dengan cara baik, berkenaan pembinaan rumah-rumah agama secara haram diselesaikan dengan baik dan melarang semua pihak, semua bangsa jangan menggunakan isu ini sebagai isu politik. Jadi selain daripada itu, tuanku juga menekankan betapa pentingnya keterjaminan makanan yang berasas kepada padi, beras dan sebagainya, yang mana kita perlu mempertikatkan hasil pengeluaran padi di negeri Kedah ni, yang mana kita tengok dalam negara yang semakin penuh cabaran ini, berkenaan padi dan makanan ini menjadi penting kepada rakyat. Jadi tuanku juga menekankan supaya benar-benar sawah ni dilaksanakan lebih banyak, dan tuanku juga menyarankan supaya berkenaan dengan masalah kebajikan yang lain-lain yang telah pun diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri MB dilaksanakan dengan lebih baik pada masa akan datang. Kami sebagai ahli Dewan Undangan Negeri dan juga mewakili rakyat keseluruhan di peringkat akar umbi menjunjung kasih di atas titah yang telah pun disempurnakan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada persidangan kali ini, dan saya harap semua pihak dapat memberi kerjasama kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk nak pastikan semua pihak, semua rakyat, semua golongan tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa akan dapat menikmati hasil perjuangan Kerajaan Negeri Kedah yang ada sekarang ini. Terima kasih.